Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irwan bin Amir, nombor matrik 077469, dan rakan sekumpulan Muhammad Kamil bin Abdul Halim, nombor matrik 078003. Kami mewakili kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan kami, iaitu pengurusan harga pakej umrah, analisis keadilan dan maslahah dalam perspektif maqasid syariah, penetapan harga hifzul mal. Sebagai pengenalan, ibadah umrah semakin menjadi pilihan umat Islam di Malaysia kerana fleksibiliti waktunya serta peningkatan kesedaran agama dan kemampuan ekonomi masyarakat. Namun, perkembangan industri umrah turut menimbulkan cabaran dalam aspek pengurusan harga pakej yang dipengaruhi oleh faktor seperti kos penerbangan, penginapan, kadar pertukaran mata wang dan dasar kerajaan Arab Saudi. Selain itu, terdapat isu seperti ketidaktelusan harga, caj tersembunyi, manipulasi oleh pihak tertentu serta ketidakpadanan antara harga dan kualiti perkhidmatan yang diterima. Situasi ini menimbulkan persoalan tentang keadilan dan etika dalam penetapan harga pakej umrah. Oleh itu, kajian ini meneliti pengurusan harga pakej umrah berdasarkan perspektif maqasid syariah, khususnya prinsip hifzul mal, bagi memastikan keseimbangan antara hak jemaah dan keuntungan munasabah bagi agensi pelancongan. Seterusnya, beralih kepada objektif kajian. Kajian ini telah menggariskan 3 objektif utama kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti mekanisme pengurusan dan penetapan harga pakej umrah dalam mengkaji bagaimana agensi pelancongan atau pihak berkuasa menguruskan kos dan menetapkan harga pakej umrah semasa. Yang kedua, menganalisis elemen keadilan dan maslahah dalam struktur harga pakej umrah bagi menilai sejauh mana penetapan harga pakej umrah memenuhi prinsip keadilan serta membawa maslahah. Objektif kajian yang ketiga ialah menilai polisi penetapan harga umrah berteraskan perspektif maqasid syariah, yakni hifzul mal, yang mana bertujuan untuk merumuskan bagaimana pengurusan harga tersebut berupaya melindungi harta hifzul mal umat Islam daripada pembaziran, penipuan atau eksploitasi. Seterusnya, mengenai dapatan kajian. Dapatan kajian ini memberi fokus kepada 6 elemen penting, iaitu komponen kos pakej, realiti penetapan harga, status keadilan, aplikasi prinsip hifzul mal dalam penetapan harga, kesan harga terhadap aksesibiliti ibadah umrah, dan peranan pengawal seliaan dan perlindungan pengguna. Perbincangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem pengurusan harga pakej umrah dilaksanakan secara adil, telus dan selaras dengan prinsip maqasid syariah. Elemen yang pertama iaitu komponen kos pakej umrah. Dapatan kajian menunjukkan bahawa harga pakej umrah terdiri daripada beberapa komponen kos utama, iaitu kos tetap dan kos berubah. Kos tetap yang mana melibatkan tiket penerbangan, visa, penginapan dan caj kerajaan Arab Saudi, manakala kos berubah meliputi makanan, pengangkutan serta perkhidmatan mutawif. Selain itu, margin keuntungan yang munasabah turut diambil kira bagi memastikan kelangsungan operasi agensi dan peningkatan mutu perkhidmatan. Oleh itu, harga pakej umrah ditentukan berdasarkan gabungan pelbagai kos dan bukan secara sewenang-wenangnya. Elemen yang kedua iaitu realiti penetapan harga. Kajian mendapati bahawa harga pakej umrah dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran pasaran. Harga biasanya meningkat pada musim puncak seperti Ramadan dan cuti sekolah. Namun, terdapat risiko berlakunya unsur ihtikar, iaitu manipulasi, bekalan, dan ghaban, iaitu ketidakadilan harga yang boleh membebankan jemaah. Oleh itu, pemantauan pihak berkuasa amat penting bagi memastikan harga pakej ditetapkan secara adil, telus dan selaras dengan prinsip syariah. Elemen yang ketiga iaitu status keadilan. Kajian menunjukkan bahawa keadilan dalam pengurusan pakej umrah bergantung kepada tahap ketelusan maklumat yang diberikan oleh agensi kepada jemaah. Keadilan dianggap tercapai apabila perkhidmatan yang diterima selari dengan apa yang dijanjikan dalam pakej. Walau bagaimanapun, isu seperti caj tersembunyi dan ketidakselarasan perkhidmatan masih berlaku dan boleh menjejaskan kepercayaan pengguna. Seterusnya, elemen yang keempat ialah aplikasi prinsip hifzul mal. Dapatan kajian mendapati bahawa prinsip hifzul mal memainkan peranan penting dalam memastikan penetapan harga pakej umrah dilakukan secara adil dan bertanggungjawab. Harga yang ditawarkan perlu berdasarkan kos sebenar perkhidmatan dan keuntungan yang munasabah tanpa unsur eksploitasi atau penipuan. Selain itu, ketulusan dalam maklumat harga dan pemantauan
pihak berkuasa diperlukan bagi melindungi hak kewangan jemaah. Elemen yang kelima ialah kesan harga terhadap accessibility ibadah umrah. Kajian menunjukkan bahawa peningkatan harga pakej umrah memberi kesan besar terhadap kemampuan umat Islam untuk menunaikan ibadah tersebut, khususnya golongan berpendapatan sederhana dan rendah. Perbezaan harga antara pakej premium dan ekonomi turut mewujudkan jurang accessibility dalam kalangan masyarakat. Dan elemen yang terakhir ialah peranan pengawal seliaan dan perlindungan pengguna. Kajian mendapati bahawa pihak berkuasa memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan harga dan perlindungan pengguna. Penguatkuasaan garis panduan harga, ketulisan kos serta pemantauan berkala dapat membantu mengurangkan penipuan dan manipulasi harga oleh agensi tertentu. Tindakan tegas terhadap pihak yang melanggar etika perniagaan juga penting bagi menjamin keadilan dan integriti dalam industri umrah. Seterusnya saya serahkan kepada saudara kami untuk menyambung perbincangan. Okay, seterusnya saya akan menyambungkan tentang perbincangan ataupun boleh dikatakan sebagai solusi. Yang pertama, kita ada mewujudkan indeks harga umrah yang telus sebagai rujukan jemaah. Yang di mana kita menyeru agar kerajaan ataupun khususnya kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dicadangkan kepada mereka membangunkan satu indeks harga umrah ataupun rujukan harga umrah yang menjadi panduan rasmi kepada masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan gambaran harga yang munasabah kepada bakal jemaah dan mengelakkan unsur gharar, iaitu ketidakpastian dalam unsur jual beli. Yang kedua, kita ada memperkasakan pemantauan terhadap agensi yang mengenakan harga yang melampau, yang di mana pihak berkuasa perlu mengawasi agensi umrah yang mengenakan harga terlalu murah ataupun terlalu mahal. Apabila terlalu murah, ia berisiko melibatkan dengan penipuan dan kemungkinan perkhidmatan yang dijanjikan tidak dapat diberikan. Sekiranya harga terlalu mahal pula boleh membawa kepada unsur ghaban fahish, iaitu keuntungan atau kenaikan harga yang melampau dan tidak munasabah. Tujuannya adalah untuk menjamin keadilan dalam pasaran, melindungi hak pengguna dan memastikan amalan perniagaan yang beretika. Dan yang terakhir adalah pendidikan kewangan dan syariah kepada bakal jemaah mengenai hak pengguna, yang di mana masyarakat perlu diberikan pengetahuan yang mencukupi sebelum memilih pakej umrah supaya membantu pengguna membuat keputusan yang bijak dan dapat mengelakkan mereka daripada ditipu oleh agensi umrah. Dan yang terakhir, saya pergi kepada kesimpulan, iaitu kesimpulannya, saya ringkaskan saja, kesimpulannya pengurusan harga pakej umrah perlu dilakukan secara adil dan bertanggungjawab. Agensi umrah berhak untuk memperoleh keuntungan, tetapi pada masa yang sama, hak jemaah juga mesti dijaga supaya mereka tidak dibebankan dengan harga yang tidak munasabah. Sekian daripada kami. Terima kasih.